kedudukan Malaysia yang strategik dalam rantaian pembuatan global serta hubungan diplomatik kukuh dengan pemain industri antarabangsa membolehkan negara ini menangani kesan krisis tenaga global dengan lebih berkesan. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kelebihan itu membuka peluang kepada Malaysia untuk mendapatkan sumber bahan api alternatif sekiranya keadaan mendesak. Sebagai contoh, Petronas ni dia mempunyai operasi di seluruh dunia dan mempunyai hubungan-hubungan dengan pemain-pemain penting. Jadi mereka boleh menggunakan hubungan tersebut untuk mendapatkan sumber bahan api sebagai contoh. Keduanya, bila dalam masa terdekat ni pun Perdana Menteri Australia juga akan ke Malaysia. Salah satu perkara yang dibincangkan ialah supply bahan api kepada Australia dan juga Australia kepada Malaysia. Jadi kita mempunyai hubungan-hubungan ni yang memungkinkan kita untuk menangani keadaan ini lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia ni. Justru katanya, MKN terus memperhebat peranan dalam memendong ketirisan bekalan bahan api susulan perkembangan terkini di Asia Barat yang memberi gambaran konflik dijangka akan terus berlarutan. Katanya, rakyat juga perlu bersedia menebani realiti kehidupan yang mungkin berubah kerana walaupun konflik Asia Barat tamat pada hari ini, dunia berkemungkinan besar mengambil masa lebih kurang setahun sebelum keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Konflik ini mempunyai implikasi yang besar sebab seluruh rantaian global akan terkesan dan ini bukan hanya isu minyak. Sebagai contoh, plastik pun akan terkesan, pembuatan semikonduktor pun akan terkesan. Dan ini pun mempunyai implikasi yang besar terhadap ekonomi Malaysia. Jadi bekerjasama dengan agensi-agensi lain termasuk agensi ekonomi, kewangan dan sebagainya, kita cuba mencari jalan untuk pertamanya mengurangkan impak. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara terbitan Bernama TV bertajuk Mendepani Krisis Tenaga Global, Kesiapsiagaan dan Ketahanan Negara malam tadi.